Okey. Ini apa ni? Ini banana pudding. Okey. Kita layer dia dengan Oreo cream vanilla. Okey. Ada crumbs dan juga pisang. Puding pisang satu kak? Boleh kami ke scoop. Alright. Satu. Oh, ni puding pisang. Dua. Okey. 3 scoop for 150 gram. 3 scoop ha. Macam ni. Okey. Okay. Alright. So kita akan masukkan base dulu. Ini base kita lah sebab signature kita. Ni kacang lah. Yang ni bukan kacang. Dia rasa creamy, vanilla. Dia Oh, ada bang. buttery macam tu. And then kita letak side by side. So ni yang customer akan request. Yang ni apa? Yang ini biscoff. Kita Okey. letak sini biscoff. Lepas tu ada red velvet dan Oreo. Okay. Then another side kita akan letak Oreo. One spoon ni. Okey. Lepas tu kita akan letak red velvet. Untuk sos ada berapa jenis? Untuk sos ada 3 jenis. Cik Okey. Okay, yang ni sos apa ni? Okay, yang ni caramel. Caramel, Kita okey. letak caramel dulu. Kita akan letak di sini. Alright. Caramel. Okey. Lepas tu? Lepas tu kita ada coklat. Okey. Coklat kita akan letak macam ini. Macam ni. Dan last kali kita ada strawberry. Yang ini. Okey. So dia akan macam ni lah dia nampak. So kudus yang suka macam ni boleh je minta sama topping kita. Macam ni siap ah? Siap macam Okey, ni. macam ni harga berapa? Macam ni RM13 sahaja. Alright. Okey, saya nak yang best seller pula. Okey, ini pula kita buat untuk best seller. Okey, best seller letak topping apa tu? Best seller kita akan mix 2 topping. 2 topping. Satu non signature yang kami mix sendiri. Okey. And then ada lagi satu orang akan tambah biscoff. Nak bagi mana-mana dia mai daripada biscoff. Okay, yang ni. Okay, ni kita letak base dia. Okey. 1 scoop. Ini kita letak extra lah. Customer suka di signature. And then kita akan letak 1 scoop biscoff macam ni. Ini adalah best seller kami. Okey, untuk sos ada tak ada? Best seller selalu orang tak letak sos lah. Oh, Ini klasik lah kita. Faham? Okey, sini harga berapa? Ini RM10 saja. Buka setiap hari kecuali Isnin daripada 12.30 sampai 6.30 petang sahaja di Wisma Ria, Taman Ria.